Ha. 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 Sa. Da. Sa. Kha. Sa. Ja. Za. Ra. Sa. Ba. Ta. Za. Ra. Sa. Sa. Semua panjang. Awal-awal semua panjang. Sa. Za. Banyak kali Za. satu tak mahu Ra. dia. Sa. Ja. Za. Ra. Nampak tak? Di awal semua panjang. Jangan panjang dia. Sa. Ba. Ta. Dah dia. Sa. Sa. Kha. Za. Sa. Kha. Za. Za. Ha. Za. 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 Ha. Za. 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 So sebab tu dia tulis dia tulis satu-satu sebab kita nak pisahkan bunyi tu. Betul tak? Za. Dia za. Za. Ha. Da. Za. Za. Jangan hanjut. Za. Dah nak za tapi za. 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 Ha. Da. Za. Ha. Za. Za. Ha. Za. Tak nak za. juga. Za. Za. Biasa je Kak Ju. Jangan Kak Ju ni buatnya berlebihan. Kalau tak berlebihan dia berkurang. Itu je. Tengah-tengah tu kita kena ada. Dia tak terlampau lebih, dia juga tak terlampau kurang. Dia cukup-cukup makan je. Za habis. Jangan lebih. Za. Itu berlebihan bunyi dia. Tak nak. Za bukan za tapi za. Za. Ha. Da. Sa. Kha. Jim ke huruf kha? Itu dah keliru dah. Sa. Ja. Sa. Lagi sekali. Sa. Sa dengan sa. Dengar. Sa. Beza tak bunyi dia? Jangan baca sa. Nak sa. Sa. Ja. Sa. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Ha. Da. Za. Ra. Za. Sa. Ni. Sa. Huruf shin tak guna gigi Kak Ju. Tak kena mengena ni. Huruf shin tak guna gigi. Ni sa. Huruf sin guna gigi bawah. Huruf shin tak guna gigi langsung pun. Sebab makhrajnya berada di tengah lidah. Dia menyentuh, dia pergi ke makhraj, dia pergi ke langit-langit. Sa. Sya. Sa. 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 Sya. Sya. Sa. Sa. Sya. Sya. Okey baca. Sa. Sa. Sya. Sa. Sya. Sa. A. Sya. Tak betul tu lagi. Sa. A. Sya. Lagi sekali. Sa. A. Sya. Lambat. Sya. Kan nak lambat. Sya saja. Sya. Sa. A. Sya. Sa. Sya. Sya. Za. Ta. Za. Za. Ta. Sya. Sya. Za. Sya. Sya. Za. Sa. Da. Ra. Sa. Da. Da. Ra. Ra. Da. Ra. Sa. Lagi. Da. Ra. Da. 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 Ra. Sa. Sya. 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 Ta. Sya. Tak nak sya. 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 Ya jangan hinjuk. Sya. Tak nak sya. Tapi sya. Sya. Ta. Za. 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 Ha. Za. Za. Ha. Sa. Kha. Kha. Ha. Semua di awal panjang. Kha. Dia bukan kha tapi kha. Kha.
Dah habis. Jangan panjangkan dia. Saba. Lagi. Kha sa. Sya. Kha syaba. Ja ra sa. Nampak ja-nya panjang daripada ra dengan sa. Ja, ra, sa. Ja panjang. Ra, sa pendek. Nampak tak? Ja ra sa. Lagi. Ja. Nampak tak? Ja. Ja. Ni tengok dia. Ja. Berapa harakat dah? 2. 2 harakat dah. Sedangkan jim tak ada harakat pun. Tidak ada huruf mat pun. Dia 1 harakat je. Ja. 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 Ja 1 harakat. Ja. 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 Ja ra sa. Sa. Nampak tak? Huruf awal je mesti nak panjang. Sa. 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 Sya a. Ra sa za. Ha sa da. Oh, saya tak ada ni. Mana hasada? Saya tak ada hasada ni. Ada. Ni ada Ustaz? Ada? Ada kan? Mana? Ustaz ada. Jom. Atas dia? Ha? Oh, saya cakap saya cakap. Ha sa da. Okey, saya cakap bawah tadi. Okey dah. Jumpa dah. Za. Za ha za. A sa sya. Bilang. A sa a sa a a. Pendek je, jangan melerit. Itu melerit dengan a beza tu. A sa sya. Sya za ra. Ha ha sa da. Lagi. Ha sa Ha sa da. Ha Ha sa da. Ha. Itu bunyi dia. Ha dah. Bukan ha. Ha sa da. Sya za ja. A ba a Kak Aju boleh tak ada beza mana panjang pendek-pendek. a ba ta. Saja ha. Salah. Pelan-pelan. Satu Kak Aju, satu dia bukan suruh sambung. Ya. Jangan baca abata saja ha kha tak nak, itu sambung. A Ba ta sa ja ha da za ra za sa sya. Okey dah tu. Dah. Sadaqallahul azim. Sabar. Kalau nampak Itulah dia Iqra 1. Kita belajar tempoh. Kita belajar panjang pendek tu betul-betul. Lagi Iqra 1 ni tak ada huruf panjang. Jadi mustahil kita baca panjang. Mustahil ada bacaan panjang pada Iqra 1. Mustahil. Tidak ada bacaan panjang dalam Iqra 1. Jadi jangan baca sa panjang tu. Za panjang tu. Tak boleh baca panjang. Kena baca pendek je. Pendek mengikut harakat pada huruf itu. Kalau pendeknya huruf shin, sya. Sya saja. Bukan sya, tak nak sya, itu panjang. Dia sedap nak melirik aja. Jangan melirik, tak boleh melirik. Tak betul tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna min. Huruf sad ni dia tebal je tapi suara dengan nafas lepas. Jadi jangan tahan suara tu. Sebab huruf sad dia ada rakhawah, dia suaranya kena lepas. Dia ada hams, nafasnya kena lepas. Dia ada sofir, dia ada desiran suara yang kena lepas. Semua tu kena lepas. Jangan simpan dalam mulut. Kan berat tu. Lepaskan dia. Cuma dia tebal je. Iaitu ditinggikan lidah, pangkal lidah dengan tengah lidah tu. Dalam keadaan mulut terbuka, pangkal lidah dengan tengah lidah isti'la itibak masih lagi tinggi. Sa
Lepas. Jangan kumpul suara tu dalam mulut. Nak. Keluarkan dia. Jangan simpan sikit pun. Sebab dia rakhawah suara tu kena mengalir keluar. So. Jangan simpan dia. Da, sa, so. Keluar jangan simpan. Ro, da. Sa, ho, so. Masih lagi tak cantik. Sa, ho, so. Ha, so, da. Ha, so, da. Nampak dia simpan. Jangan simpan suara tu dalam mulut. Ha, so, da. Ha, sa. Jangan simpan. So. Jangan simpan. Itu simpan. Lepas. Ha, so, da. Lepaskan dia. Jangan simpan. Senang je. Huruf tu ringan je. Bukanlah ringan. Huruf sad dia bukanlah. Huruf sad ni dia ada 3 sifat kuat dia. Isti'ala, itibaq dengan safir. Kemudian dia ada sifat lemah juga. Apa dia? Rakhawah, hamas. Rakhawah dengan hamas. Jadi huruf sad ni di antara huruf yang kuat. Dia kuat sebab dia ada 3 sifat kuat dia, iaitu isti'ala, itibaq, safir. Kemudian 2 sifat lemah dia, rakhawah dengan hamas. Ni rakhawah dengan hamas tu jangan kita lupa. Walaupun dia ada 3 sifat kuat yang kita kena jaga betul-betul, iaitu isti'ala, itibaq dengan safir, tapi jangan kita lupa ada 2 sifat lemah dia tu, rakhawah dengan hamas. Jadi itu yang kita kena lepaskan suara, lepaskan nafas. Jangan tiba-tiba nanti dia bertambah berat. Dia tak berat mana pun. Dia bukan macam huruf ta yang semua sifat dia kuat. Huruf sad dia ada sifat lemah dia. Jadi kita nak balancekan sifat lemah tu, bagi dia terlepas suaranya, terlepas nafasnya. Macam tu je. Ha, so, da. Za, so. Lagi sekali. The, Tak nampak beza. the, so. Saya tak nampak beza lagi. Mana satu zal, mana satu zai. The, so. Tak nampak beza. The, so. Kalau saya tutup mata saya tak nampak beza. Kalau saya tengok gerakan mulut tu nampaklah beza. Huruf zal tu nampak. Tapi bila saya tutup mata saya dengar, tak nampak beza pun mana zal mana zai. Apa beza zal dengan zai? Apa beza zal dengan zai dari segi sifat? Dari segi makhraj kita tahu dah, hujung lidah huruf zal dia sentuh pada gigi kacip atas. Huruf zai hujung lidah sentuh gigi kacip bawah. Kan? Belakang ke kacip bawah. Itu dari segi makhraj. Sifat dia apa beza? Apa beza sifat zal dengan zai yang membezakan bunyi dia, menjadikan nampak beza huruf zal dengan zai tu? Nampak sangat perbezaan dia. Za ada desiran. Berdesir. Huruf apa? Za. Za. Huruf za ni satu. Zai. Berdesir. Mana desiran dia? Mana berdesirnya? Saya tak dengar desiran tu. Then, za. Okey, cuba baca balik. So. Lagi. So. Lagi. So. Okey, sekali kontrol Sofi ni. Jangan berlebihan lah. Okey, tu dah ada. Okey, tu jangan berlebihan dia. Tengok saya buat. Za. Dengar tak desiran dia? Dah cukup. Jangan berlebihan je. Jangan tekan kuat sangat. Za. Nampak perbezaan 2 huruf tu? Masih lagi. Bagi nampak beza lagi. Tak nampak. Masih tak nampak perbezaan. Tak nampak. Tak nampak. Masih lagi tak nampak beza antara zal dengan zai. Jangan tekan dia kuat. Jangan zzz. Huruf zai tak macam tu. Dia sekadar ada. Za. Nampak tak Sofi saya? Za. Ada je. Tapi kan zzz. Itu bukan sofir.
Itu dipanggil, yalah memang itu sofir lah, tapi bukanlah sofir itu yang kita nak. Sofir tu cukup sekadar ada, bukan kita melebih-lebihkan dia. Za, tak perlu. Dia za. Ada sofirnya, tapi tidak berlebihan. The, so. Lagi. The, so. Lagi. The, Tak nampak beza. The, so. Yang ni okey. Lagi. The, so. Okey, lagi. The, so. Nanti latih pada dua huruf ni. Lanjut. The, so. Ha, the, ro. Sh, ba, so. Jangan simpan suara sok tu. Se, ba, so. Lagi. Se, ba, sh, ba, so. Lagi. Sh, ba, so. Se, ja, za. Jangan berlebihan sofirnya. Se, ja, za. Itu kurang. Za. Se, Cuba dekat dengan mic. Sebab tu saya kena dekat se, mic. ja, za. Okey. So, da, kho. So, ja, za. Sh, ro, za. Berlebihan. Sh, ro, za. Sa, kho, so. Ulang balik. Sa, kho, Mana hamas kho? Tadi tak ada hamas. sa, kho. Hamas. Lepaskan nafas dulu. Sa, kho. Lepaskan nafas. Itu tahan. Kho, kho. Sa, kho. Sa, kho, so. Sotnya. Ha, kho. Ha? Sa, kho, so. Sa. Ikut saya. Sa. Sa, Ha. kho, Ha. kho, Ha. kho, Lepas nafas dulu. kho. Nafas dengan suara lepas dulu. Baru bunyi baris atas tu. Ha. Itu secara slow motionnya. Ni nak dengar secara slow motionnya. Ha. Ha. Slow motion dia. Bila kita sebut macam biasa, ha. 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 Bukan nak. Salah. Kho. Lepas nafas. Jangan tahan. Kalau tahan dia bunyi dia macam orang berdengkur tu. Tak nak bunyi tu. Ha. Kho. Sebab kalau bunyi dengkur, dia tahan nafas. Itu tahan nafas. Kita nak lepas nafas. Sebab kha sifat dia hamas. Nafasnya mengalir keluar. Ha. Kho. Sa. Ha. Sa, kho, so. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa. Za. Tak nampak beza tu. Za. Masih lagi tak nampak beza. Za, sa, sha, Sya. sha, so. Sa, sha, so. Okey. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ha, kho. Ha, a, kho. Ja, a, kho. Ulang balik. Ja, a, kho. A. Ja, a, kho. Sa, a, kho. Kho, da, ja. Ba, a, kho. Nipis lagi. Jangan terpengaruh dengan tebalnya kha tu. Nanti kha dia dah. Nak jangan terpengaruh dengan kha tebal tu. Ulang balik. Ba, a, kho. Ta, ha, sa. Ja, a, ha. Ba, ha, Pendek sikit lagi. Jangan ba, tak nak. Ba. ba. Bahasa. Jangan sambung. Baha tak nak sambung. Tak perlu sambung. Bahasa. Lagi. Bahasa.
ta, a, kha. Ja, ha, sa. A, kha, kha. Ja, ha, kha. Ja, tak nak panjang. Ja. Ja, ha, kha. A, Kan panjang tu. Tak nak. a. A, ba, ta, sa, ja. Sa, ja, ha, ho, da. Tak, itu lain. Itu kalau kita sebut huruf tu secara apa orang panggil luar daripada bacaan Al-Quran boleh. Tapi kita masuk dalam konteks bacaan Al-Quran dan huruf itu berbaris, lain bunyi dia. Kalau huruf tu tunggal tanpa ada baris, yang ini huruf ba, tak apa, panjang-panjang lah. Sebab kita bukan nak menceritakan barisnya. Bila huruf tu dah berbaris, tempo dan harakatnya tu penting. Tempo dan harakat tu penting. Ingat, bila huruf tu sudah berbaris dan huruf tu berbaris dalam konteks bacaan Al-Quran, tempo dan harakatnya penting kita kena jaga. Kalau huruf tu bukan daripada ayat Quran, tak apa. Ba, ini huruf ta, panjang-panjang pun tak apa. Tapi bila huruf tu sudah berbaris dan huruf tu yang kita nak belajar dalam konteks bacaan Al-Quran, dari tempo dia. Ba, cukup. Ba. Tak boleh dah. Ba, tak boleh dah. Sebab ba tu baris atas dan tidak ada huruf mat, maka tak boleh baca panjang dah. Ba, cukup. Ba, bukan dah. Ba, ta, sa, dah tak boleh dah. Sebab kita dah masuk rules dia, kita dah masuk peraturan dia. Jadi kena ikut peraturan tu, iaitu tidak boleh dipanjang-panjangkan sebab panjang pada huruf-huruf tertentu yang ada huruf mat saja. Huruf yang tidak ada huruf mat, maka tak boleh panjangkan dia. Cukup sekadar ba. Jangan panjang dah. Ba. Ulang. A, ba, ta, sa, ja, ha. Jangan jah. Dah ada ha dah. Jangan sambung. Ja. Sebab tu ditulis huruf ini terputus-putus sebab kita nak bunyi huruf tu satu je. Tanpa kita menyambung-nyambung bacaan dia. Ba, ta, sa, ja, ha, ha. Dah, macam tu. Jangan ja, ha. Kita sambung dia, tak perlu sambung. Dia dah cepat habis. Satu-satu sebut. Ulang balik. A, ba, ta, sa, ja, ha, kha. Dal. Da. Kha, da. Ha, da, kha. Ulang balik. Ha, da, kha. Ha, da, sa. Ja, ha, da. Sambung tu. Jangan sambung. Ja, ha. Sebab tu jangan panjang. Ja, ha. Sambung tak? Sambung tu. Tak nak, jangan sambung. Sebab tu ditulis huruf tu satu-satu. Sebab kenapa dia tak sambung? Kenapa penulis pengarang Iqra ni dia tak sambungkan jim dengan ha tu, dia buat satu kalimah. Sebab apa? Sebab matlamat dia untuk kita nak menyebut satu persatu huruf tu, bukan menyambung huruf tu. Jaha. Tak nak. Itu huruf tu bersambung. Kita nak ja, putus, habis. Ha, habis. Da, selesai. Nampak tak? Satu persatu huruf tu jelas. Ja, ha, da. Jangan baca jahada. Itu huruf bersambung boleh lah. Ini bukan huruf bersambung. Ini huruf yang terputus-putus. Maka bila huruf terputus-putus, sebut satu persatu. Sebut satu huruf, berhenti. Sebut satu huruf, berhenti. Sebut satu huruf, berhenti. Jangan sambung. Jangan jahada. Itu sambung. Kita nak ja, berhenti. Ha, berhenti. Da, berhenti. Kita nak sebut, sebab kita nak matlamat Iqra ni, sebab dia nak melatih kita menyebut huruf tu betul-betul dulu. Tak perlu kita sambung ni. Ja, ha, da. Ulang. Ja, ha, da. Kha, ta, ja. Sorry. Kha, ta, da. Ha, ja, da. Sa, ba, da. Ja, ha, kha. Ha, ba, da. Ja, da,
ja, Ulang. ja, da, Ja. ja, ja, da, ja, da, ja, da, ja, ha, ja, ta, ho, da, da, a, Panjang tu. a, Dia jangan panjang. a, Dia a, a. Bukan itu sudah panjang. Dia ba, tak nak ba. Panjang tu. Dia sudah melirik. ba, kena buat tempoh. Ya, itu tempo dia. Ba, ta. Bukan Wah, kita lama dekat meja tu. Lama. Sebab tu lama. Angkat balik. Bukan lama tu. Jadi harakat yang panjang. A, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, ho, kita stop dekat meja. Sebab tu kena angkat ho. Satu harakat ho. Angkat balik. Ho. Bukan ho. Tangan masih kat bawah lagi. Masih lama kat situ. Tak nak lama. Ho. ja, ha, ho, da. Ho. Tak nak. Kena buat tempoh. Da, za, da, a, za, ho, da, za, a, ha, da, ja, ha, za, ho, da, da, sa, masuk apa dia di awal tu masih dia macam ada nak jadi juga. macam ada question. Macam ada soalan. Tak perlu. sa, Jangan sa. Sa. sa, a, za, ja, ha, ho, za, ba, ha, ha, da, sa, a, ho, za, da, a, za, ho, da, za, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, ro, Tak dengar. ro, ro masalah. Ra. Ro, Itu je simple je. Tu nak. Ra terus keluar. Ra. Terus keluar. Ra. Jangan kita simpan tu. Tak perlu. Ra. Itu je cukup. ro, da, za, ro, Za. Tak nak. Za. Da, za, da, za, ro, ho, za, ro, ha, da, ja, ro, Ja tak nak ja tapi ja tak nak. Ja, ro, za, ro, ha, sa, da, za, ro, ba, ro, ba, jangan ada tanda soal. Ba tak nak. Ba. Ro, da, ho, ro, ja, ha, za, ro, Boleh. ba, ro, ta, ho, za, ha, ja, ro, Sekali jangan sambung. ha, ja, ro, a, ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, Za. da, za,
ro. Sekali. Da za ro. Lagi. Da za ro. Last. Ro za. Ada berapa roh? Kenapa sebut roh 2 kali? Ro. Sekali lagi. Ro za. Za tak nak. Za tak nak. Za. Sofinya berlebihan. Za. Takkan kita baca macam tu. Kita baca Quran macam tu kalau huruf zai. Tak. Jadi bukannya za, dia za. Za. Jangan berlebihan pada sofinya. Ra za. Itu je. Ro za. Lagi. Ro za. Boleh. Ro za. Masih berlebihan. Ro Jangan sambung. ro Jangan jangan sambung, jangan buat tanda soal. ro za. 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 Ro za. Za. Da. Ro. Za. Tak nak. Jangan kita biasakan huruf za dengan z. Ya, sofi tu sifat dia kuat. Kita kena tonjol dia, tapi jangan berlebihan. Itu je, jangan berlebihan je. Cukup sekadar kita tonjolkan dia, bagi dia dengar je dah. Lepas tu jangan berlebihan. Z, itu berlebihan. Z, dia za. Nak dengar tak sofi dia? Dah, cukup bagi dengar je. Jangan berlebihan. Itu berlebihan tu. Za. Kho. Za. Nampak? Z, itu berlebihan tu. Bunyi lagi. Itu berlebihan. Z. Tak nak. Z. Tak nak. Dia za. Jangan berlebihan. Itu berlebihan. Sebab kalau kita biasa macam tu, bila baca Quran nanti huruf Z yang berlebihan. Ayat dia Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kan macam tu kan susah. Kan susah itu. Biar dia biasa je. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nampak tak? Tapi kalau kita berlebihan jadi zulzilatil, kan susah. Dia berlebihan sangat. Berat sangat bunyi dia. Ulang balik. Za. Za je, jangan z, tak perlu. Za. Kho. Zal. Za, benar zal pula dah. Mana ada huruf lam macam tu. Zal. Za, kha, za. Za. Kho. Za. Za. Ha. Da. Za. Ro. Za. Bagi berdesir, bagi berdesir, jangan tak ada langsung, tadi dah langsung. Sa. Ro. Ulang balik. Sa. Ro. Za. 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 Bagi dia ada je. Dia tak ada tak boleh juga. Sofi tak ada, habislah hilang sifat dia. Bagi dia ada, dan cuma jangan berlebihan saja. Za. Kita dengar Sofi dah cukup dah. Jangan berlebihan. Okey, lanjut. Kho. Ro. Ja. Da. Za. Da. Ba. Za. Ro. Sa. Ha. Sa. Ha. Za. Ja. A. Kho. Za. A. Za. A. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Kho. Da. Za. Ro. Za. Okey. Semalam apa je? Iqra apa? Iqra 3. Nak cukup? Ulang. Satu. Semalam kita test je. Ada test juga. Mic. Ja. Ja, ha dengan kha. Oh, ja. Bismillahirrahmanirrahim. Ja, ha, kha. Ha, a, kha. Ja, a, kha. Sa, a, kha. Kha, ta, ja. Ba, a, kha.
tahasa, Ulang. tahasa, Lagi. tahasa, jaha, Lagi. jaha, bahasa, ta'akha, jahasa, Semua di awal tu panjang. Ja panjang. Tak nak? Ja habis. jahasa, Dia panjang. Sebab dia melirik. Kita naikkan nada tu. Melirik lah panjang. Tak nak? Jangan terpengaruh dengan intonasi. Bacaan Al-Quran dia tidak boleh terpengaruh dengan intonasi suara. Jadi panjang. Sebab kita nak intonasi tu tinggi. Tak nak. Dia kho, jaha, ba, ta, sa, jaha, da, kho, da, ha, da, kho, ha, da, sa, pelan-pelan sikit. Laju sangat. Makin laju. Pelan sikit. jahada. Pelan. Ha? Pelan. Laju lagi ke Ustaz? Laju lagi ke? Laju. Jahada. Antara pertukaran huruf tu jangan cepat sangat. Cepat sangat. Pelan-pelan. Ja, ha, da. Nampak? Itu maksud kita perlahan. Jangan cepat sangat. Bila cepat sangat laju lah. Jangan cepat. Pelan-pelan. Pertukaran satu huruf ke satu huruf tu biar ada gap sikit. Jangan cepat sangat tukar huruf tu. Ja, ha, da. Kho, ta, da. Ha, ja, da. Sekali. Ha, 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 ja, da. lagi. Ha, ja, da. Sa, ba, da. Ja, Mak, dah laju dah pertukaran huruf tu. Laju sangat tukar huruf tu. Jangan laju. Satu-satu. sa, ba, da. Ja, ha, kho. Ha, ba, da. Ja, da, ja. Ha, ja, ta. Kho, da, da. A, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da. Dia ujung mesti laju. Nak ujung-ujung je mesti laju. Dia awal-awal je elok. Lepas tu dia start lama sikit dah start laju balik dah. Da, za. Da, a, za. Kho, da, za. A, ha, da. Ja, ha, za. Kho, ta, da. Sa, a, za. Ja, ha, kho. Za, ba, ha. Ha, da, sa. A, kho, za. Da, a, za. Kho, da, za. Laju lagi? Laju. Okey je. Ni okey sikit. Okey lanjut. Tak apa. A, ba, ta. Sa, ja, ha, kho. Da, za. Ra. Da, za, ra. Kho, za, ra. Ra, ha, da. Ja, ra, za. Ra, ha, sa. Ta, za, ra. Ba, ra, Ba. ba. Ba, ra, da. Kho, ra, ja. Ha, za, ra. Ba, ra, ta. Kho, za. Ha, ja, ra. A, ba, ta. Dia awal je. Jangan biasakan intonasi. Boleh nak tinggi, tapi jangan lirik je. Tinggi tak apa. Tinggi, tapi jangan
Nak. Sebab tu intonasi dia tak ada masalah pun dengan bacaan Al-Quran. Kita nak tinggi, nak rendah, nak mendatar, tak ada masalah. Cuma jangan mempengaruhi bacaan huruf. Jangan mempengaruhi huruf tu. Huruf tu pendek, kita gayakan intonasi dengan panjang dia. Tak nak. Kita boleh intonasikan dia, tapi jangan mempengaruhi huruf tu. B ta sa ba ta sa ja ha kha da za ra ra za ra a za ra a za ra za da ra kha za ha da Ulang. ha da sa ra za kha ra ja ta za da ba za ra sa ha za Salah. sa ha za ja kha za za ba ta sa ja ha kha da za ra za. Okey. Ja ha ho ha ho ja ho ta ho ho ta ja ba ho ta ha sa ja ha ba Belanja kecil laju sangat tu. Satu dulu. Selesaikan satu persatu dulu. Ya laju. ba ha sa Lagi pelan lagi. ba ha Bukan panjang. Perlahan bukan bermaksud panjang. Ba, tak nak. Ba, ha, sa. Perlahan tu bermaksud daripada satu huruf nak pergi ke satu huruf tu biar lambat. Biar ada gap. Ba. Berhenti sekejap. Ha. Berhenti sekejap. Sa. Berhenti sekejap. Itu dia. Ba. Ha. Sa. Tak nak? Ba. Ha. Sa. Cepat sangat pertukaran huruf tu. Tak nak? Kita nak cepat. Sebab kita nak fokus pada satu persatu hurufnya. Kalau cepat tak sempat kita nak fokus huruf setiap huruf tu. Ba. Ha. Sa. Cuba. ba ha sa ta ho ja ha sa Mic kat bawah sikit. Rendah lagi. ho ja ha ho ba ta sa ja ha ho da ho da ha da ho ha da sa Pelan sikit lagi dah start laju tu. ha da sa ja ha da ho ta da ha sa da Ha? ha ja da sa ba da ja ha ho ha ba da ja da ja ha ja ta ho da
bata, khoda, da, dha, khoda, ahada, jahada, khotada, ta'adha, kho, jaha, zabaha, hadatha, akhadha, da'adha, khodatha, abata, sajaha, khodatha, ra, dadhara, khadhara, rahada, jaradha, rahadha, rahatha, tadhara, barada, kharaja, hadhara, barata, khadha, hajara, abata, Laju dah start dah. abata, taja, dadhara, radha, Za. raza, raza, zaraza, zadara, zakhadha, zahada, saraza, kharaja, Laju dah. kharaja, tazada, bazara, sahadha, Sekali. sahadha, jaha, zaza, abata, sajaha, khodatha, roza, Ada lagi tu. Boleh. Satu lagi. sa, za, sa, za, sa, khodha, hasada, Pelan. Makin laju. Bukan pelankan suara. Pelankan tempo. sahotha, Sa-kha-dha. sa, Huruf sin kan? Yang mana ni? Nombor 3. Oh, sa-kha-tha. Ulang balik. sahotha, jazara, sabata, Sah, tak nak sah. sabata, zarosa, sakhodha, zahada, jasa, abata, sajaha,
kha, da, za. Ra, za, sa. Dah. Sini. Okey, Alhamdulillah. Dah. Tengok WhatsApp. Masuk hari ni? Ha. Oh ya, okey. Tak tengok hari ni, tak tengok lagi. Okey, Alhamdulillah. Ada apa? Kelas? Bukan. Tu bilik. Datang je, ambil. Bawa kunci. Nanti saya tinggal dekat mana? Ada ke? Sampai dah. Susah tak? Macam hari tu dapat meja tu macam kedut-kedut ni, tarik-tarik ni. Deh. Kalau ni buat easy tu. Kita tunggu satu grup lagi pukul 9, tak sampai lagi. Berapa bulan? 2 pernah saya tak ada. Saya dekat Taiping. 2 pernah saya tak ada dekat Taiping. Nanti saya tak. Ataupun hari Jumaat tu, hari Jumaat dah habis kelas tu 10. Nanti saya tutup je tu ambil kunci. Ataupun pukul 10 tu saya kalau lewat sikit tak apa, nanti ambil je saya tinggal tu. Jangan lama sangat, takut orang lain yang ambil ni. Test. Boleh juga. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Habis dah, belum lagi, tengah tunggu satu grup lagi. Ke saya sampai pukul 12 ni. Sampai pukul 11. 11.30. Boleh? Kacik lagi. Zzz. Ada. Siapa pukul 9 ni? Siapa? Kak Ju, order. Cik Hafiza. Masuk pukul 9 dah. Apa khabar Ustaz? Siap, Alhamdulillah. Ceria nampaknya ya. Seronok dalam bercuti Ustaz. Berbandoi lah. Seronok mana seronok? Saya bukan cuti. Sudah kau ni. Hujan. Memang sebab Ikut satu dah. Ini yang tak tahu ni, gigil ni. Kak Ju dia ikut nak. Bawa noh, semua sekali apa yang ada bawa semua. cepat. Betul ke ni Kak Ju sampai betul-betul ni? Lambat dah ni. Selalu Kak Ju lambat kan? Dan ini dah lambat. Lambat nak. Boleh letak ikhrok je. Alhamdulillah. Dulu Ustaz makan dulu. Zaman anak-anak dulu keluar balik. Kelas Iqra' hari Rabu tak? Kelas Iqra' Isnin sampai Jumaat. Seminggu tu Iqra' je. Pada minggu pertama setiap bulan. Di minggu ni tiap-tiap hari Iqra'. Minggu ni tiap-tiap hari Iqra', iaitu setiap awal bulan. Cuma bulan ni saya cuti minggu pertama, jadi saya bawa minggu kedua. Okey, Kak Ju cepat.
Cakap terang memang tak pernah baca Iqra' ni. Alhamdulillah aja. Apa dia? Okey. Buka muka surat Jim. Jim. Oh, tak ada avatar tak ada. Tak, itu semua tahu dah. Abatas rasa semua tak ada masalah. Jim. Kan? Je. Lagi. Belakang lagi. Satu tu. Yang itu. Ja tu. Ja, ha, kho. Ja, ha, ho. Tahu saya. Mula saya. Okey, mula. Naikkan sikit mic ni. Sini, jap. Oh, dah. Oh, yang main tolak aja. Dah start. Okey. Terima kasih. Okey. Ja, ha, ho. Lagi sekali. Ja, ha, ho. Lagi sekali. Ja, ha, ho. Boleh. Ha, a, ho. Betul. Dia ke bawah ke melintang? Melintang. Ja, a, Jangan panjang. ja, a, ho. Sa, a, ho. Ho, ta, ja. Ba, a, ba. Ha, ba, a, ho. Ta, ha, sa. Pelan-pelan. Laju tengok je. Pelan sikit. Ta, ha. Bukan melirik. Itu bukan perlahan. Itu melirik. Tak nak? Kita nak perlahan tu pertukaran huruf ke satu huruf tu ambil masa. Biar lambat-lambat. Ta. Nak pergi satu huruf tu biar lambat, tak apa. Bukan lirik. Ta. Itu kan panjang. Okey. Itu melirik. Ta. Ta, ha, sa. Ja, a, ha. Ba, ha, sa. Ta, a, ha. Ja, ha, sa. A, ha, ha. Ja, ha, ha. Ja, ha, ha. A, ba, ta, sa, ja, ha, ha. Dan. Da. Tak nak da. Da. Ha, da, da. Ha, da, ha. Ha, da, sa. Ja, ha, da. Ha, ta, da. Ha, ja, da. Sa, ba, da. Sa, ba, da. Ja, ha, ha. Ha, ba, ha. Tak nak ha. Ha, ba, da. Ja. Da. Ulang. Ja. Nampak? Da. Ja. Jangan ja. Tak nak. Jangan biasa. Ramai baca ni tu. Ja. Melirik. Ja. Nah, itu dah cukup dah. Da. Ja. Ha, ja, ta. Ha, Mbak, kha. Panjang tu. Dia melirik. Tak nak. Kha. ha. Bukan kha. Kha. Tak nak. Kha. Ha, da. A, Mbak. a. Selalunya dia melirik di awal tu. Di awal tu.
Ba. Jangan sambung. Tak nak sambung. Sambung. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Ho. Da. Ini. Lain. Da. Za. Da. Za. Ho. Da. Za. Gigi dah tak ada, susah ya. Ha. Da. Ja. Ha. Za. Ho. Ta. Da. Sa. Ulang balik yang atas tu ja. Mana? Ja. Ha. Za. Ho. Ta. Da. Sa. Za. Ja. Ha. Ho. Za. Hamzah. Jangan mulakan dengan ada hamzah, tak nak. Itu ada hamzah tu. Za. Ba. Ha. Ha. Da. Sa. Ho. Za. Da. Za. Ho. Da. Za. Ra. Mana batas mana? Mana yang bawahnya? Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Ho. Da. Za. Ra. Boleh? Boleh. Da. Za. Ra. Ha. Za. Ra. Lagi. Ha. Za. Ra. Ra. Ha. Da. Ja. Ra. Za. Ja. Ra. Za. Ra. Ha. Sa. Ta. Za. Ra. Ba. Ra. Da. Ha. Ra. Ja. Ha. Za. Ra. Ba. Ra. Ta. Ha. Za. Ha. Ja. Ra. Ba. Ta. Ulang balik. Hajaro. Ha. Ja. Ra. Ulang balik sekali lagi. Ha. Ulang pada daripada tepi tu. Ha. Za. Ha. Ha. Ja. Ra. Ja, tak nak ja, ada hamzah. Ja, dia ja. Ha. Ja. Bukan ja. Ja ada hamzah. Kita nak ja saja. Ja. Ha. Ja. Ra. Bukan panjang. Ha. Jangan tekan. Ha ada hamzah. Ha ada hamzah. Ha. Ja. Ulanglah balik. Ha. Ja. Ra. Ba. Ta. Ta. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Ha. Da. Za. Ra. Last. Yang ini kat dulu non Baca barisnya. za. Boleh. Ra. Za. Tak nak Azza. Itu ada hamzah tu. Azza. Tak nak. Dia za. Za. Bukan azza. Ada nya, tak nak nya. Ra. Za. Ra. Za. Dekat sikit mak Kak Ju. Tadi mak dekat sikit. Ra. Za. Ra. Za. Za. Ra. Za. Ulang balik. Daripada za. Za. Ra. Za. Tak ada nampak beza lah Zal dengan Zai. Za. Ra. Za. Tak nampak beza. Mana Zai, mana Zal?
Itulah Zaz kena keluarkan lidah sikit. Ya, saya tahu. Itu bukan, sekarang ni bukan isu makhraj. Isunya sifat. Ulang balik. Macam ni ya. Za. Za, ra, za. Za. Za, Bagi nampak sofinnya. Za. za, Za. za, Z. 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 za, Cuma jangan berlebihan. Za. za, Za. za, za. Dekat lagi kat jumatnya. Dekat lah mic tu. Okey. Za je sebut. Za, Za. za, Okey, ulang balik. Za. za, ra, za. Lagi sekali. Za, ra, za. Tak nampak beza. Za, ra, za. Tak boleh. Za, Ni. Za. 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 za, za. Tak nak berdesir tu. Jangan berdesirkan huruf zal. Huruf zal tak bersih. Za, Za. za, Za. za. Ada z tak nak. Dah z. Itu zai. Ini huruf zal. Zal. Oh, ni yang panjang. Bukan tu. Mula-mula tu. Za. Za, Za. za. Berdesir tu. Ya. Berdesir tu. Huruf zal tak berdesir. Huruf zal tidak berdesir. Huruf yang awal-awal ni mula tak berdesir. Za. Za, Lagi. za. Berdesir tu. Ada bunyi z. Tak nak bunyi tu, tak nak. Cuma letakkan lidah. Za. Letak kat lidah. Apa letak kat lidah? Keluarkan sikit. Tak. Bukan. Letak dekat gigi. Lidah tu pergi dekat gigi. Oh. Za. Ni apa ni? Z. Z. Za. Okey, baca. Za, ra, za. Tak nampak beza. Macam mana buat? Macam mana buat? Kena buat gigi tu balik. On the way. Okey, sambut. Za. Za, da, ra. Za, ha, za. Tak nampak beza lagi tu. Za, ha, za. Mana kha? Bukan ha. Ha lah kan. Dah lupa dah. Kejap je. Za, ha. Ha. Za, ha, za. Mana za lagi? Mana? Za. Kak Ju baca yang mana ni? Nombor dua. Baris nombor dua. Oh, okey. Kha lah, betul lah kha. Za, kha, za. Saya tengok yang bawah ni. Ha. Ini ha lah. Yang tengok. Okey, baca. Za. Za, ha, da. Bawah ke atas ni? Dah sudah. Dah. Bawah pula lah. Yelah. Okey, sambung. Sa. Za, ha, da. Za. Za, ha, da. Sa, ra, za. Ha, ra. Oh. Ha, ra, ja. Salah. Lagi sekali. Ha, ra, za. Ha, ra, ja. Ta, za, da. Ba, za, ra. Sa, ha, za. 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 Jangan berdesir. Z. Tak nak. Huruf za dia tidak berdesir. Sa, ha, za. Ja, a, ha. Za, a, za. A, ba, ta, sa. Ja, ha, ha, da. Za, ra, za. Dah. Alhamdulillah. Dah. Selesai. Alhamdulillah. Nanti latih tu huruf zai dengan za tu. Bagi nampak bezanya. Jangan bagi nampak sama. Bagi nampak sama. Tak ada beza dah huruf tu. Sama je bunyi. Dia tak payah letak lidah kat gigi kan? Letak lidah dekat apa dia? Dekat gigi ni. Gigi bawah. Letak juga tapi belakang gigi kacip bawah. Okey, lanjut. Cikgu. Ni. Okey, cikgu Iqra. Tak boleh ikut satu. Cikgu dah pandai. Ikut ni. Tukar. Iqra apa Ustaz? Iqra 3. Iqra 3. Cik baliklah bawa semua.
Iqra 3. Dia pada mula ya. Oh ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ti. Tak nak. Ti. Di. Ni. Mi. Mi. Ada. Tak nak melirik. Huruf yang tidak ada kaitan dengan huruf mat tak boleh baca, tak boleh dilirikkan bacaan. Tak nak. Mi. Ba. Bi. Tak nak. Bi. Ti. Nabata. Oh, sama macam saya lah. Betul. Tengok. Okey, tati. Saya tata. Okey, tak apa. Tak sama juga. Okey, tak apa. Nabati. Najasa. Najasi. Balada. Tak nak. Jangan rasa itu. Balada. Baladi. Hasani. Amila. Amila. Nampak tak? Huruf la tu melirik satu harkat. Dia terlebih harkatnya. Satu harkat suku tu. Walaupun dia tak sampai 2 harkat, tapi dia terlebih 1 harkat. 1 harkat setengah, 1 harkat suku. Amila. Tak nak. Amila. Syahida. Fahima. Lazima. Ti. Ji. Kha. Da. Di. Fi. I. Ma. Mi. Perhatikan dan jangan keliru ya. Mana bacaan mat panjang dan mana baca yang bukan mat pendek. Fa'ala. Fa'ili. Ulang sekali. Fa'ili. Hasada. Hasidi. Di panjang. Tak nak. Hasidi. Panjang tu. Mana boleh panjang? Hasidi. Kataba. Katibi. Sama harkat dia. Ulang balik. Katibi. Tak nak. T tak cukup harkat. Katibi. Nampak tak? T tu macam tak cukup harkat. Katibi. Jalasa. Jalisi. Khataba. Khatibi. Qara'a. Qari'i. Bayana. Tak cukup ikhtilas. Bayana. Ya tak cukup harkat. Bayana. Ya tu pendek. Tak nak. Bayana. Sama. Bayana. Bayini. Malaka. Maliki. Alama. Alimi. Syahada. Syahidi. Sirata. Jihadi. Tibaqa. Biladi. Libasi. Imadi. Fa'ili. Ghifara. Okey, kejap. Iqra' saya lain sikit. Takut ada yang keliru. Tadi Ghifara kan? Yang bawah tu Ghifara. Dekat saya Ghafara. Kemudian tadi Jalasa kan? Dekat saya Jalasi. Dia ada beza sikit lah. Ada perbezaan sikit baris. Ini Ustaz punya yang terbaru tu. Tak ada tau. Baru pun tak bukan kot. Kita sama.
Yang lain semua sama. Saya seorang je lain. Jadi kalau tengok di skrin TikTok saya tu, tertukar baris tu bukan sengaja ya. Memang macam tu. Bukan sengaja kita tukar, tapi memang cetakannya macam tu. Okey. Untuk yang di TikTok lah. Sebab takut kan ada kata kenapa salah baris pun biar je. Bukan, tak salah baris pun. Betul je bacaan tu. Cuma cetakannya lain. Okey, lanjut. Sabita, Asifa, Batila, Qadira, Jihada, Firashi, Mihadi, Ni'ami, Hadiya, Na'ima, Zahira, Batina, Kirama, Fisali, Khiyama, Shiqaqi, Lijama, Falaqi, Falaqi. Qi. Panjang tak qi tu? Panjang. Falaqi, Iqaba, Azabi, Bi. Azabi. Tegas. Huruf yang satu harakat kita kena tegaskan tempo dia. Jangan lirik. Melirik bi. Itu melirik, tegaskan dia. Bi. Azabi, Tegas sikit. Hafizah. Yang ni tak ada tegas lah. Ni panjangnya. Hafizah, Sakhita, Ghashiqa, Ulang. Ghasiqa, Baca sangat tu. Jangan baca sangat. 2 harakat je. Ghasiqa, Nadira, Banyak sangat tu. Nadira, Lagi. Nadira, Layina, Dafi'a, Lazima, Thaqila, Qanitati, wa ma hiya, Abidati, Syati'aha, Syati'aha, Hadirati, Abidati, Khashi'ati, Iqabaha, Ghina'iyya, La'ibati, Rafi'ati, Nazi'ati, Nashitati, Sadiqati, wa maliya, famali'a, zakatika, fawahisha, lawaqi'a, fahalika, janahika, jariyati, kazalika, maghariba, madaji'a, lahatifa, manamiha, maradi'i, syahida, la'iba, ghanima, radiya, fi'ala. Tak sah. Fi'ala, Kena beza panjang pendek tu. Sebab tak nampak beza pun panjang pendek tu. fi'ala, fa'ili, kitaba, katibi, jihada, jahidi, ghifara, ghafiri. Biar lambat, asalkan betul panjang pendeknya. Laqa, qanitati, ata, tibaqa, adasiha, basaliha, hasidi, hasidi, Ya sekali. hasidi, bisharika,
Wa ma hiya 'aliyaha. Hmm. 'aliyaha. Hmm. 'aliyaha. Hmm. Safilaha. Syati'aha. Jangan panjang sangat. Ha. Cuba tengok sya. Panjang mana tak? Sya. Sya. Panjang sangat tak? Dia syati. Sya. Jadi ha. Dah. Jangan ha. 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 3 harakat. Sya. Tengok kita ambil timbangan sya tu. Macam kita baca. Syati. Nampak tak? Panjang dia panjang sangat tak? Tak. 2 harakat je. Syati'aha. Sya. 2 harakat dia. Jadi bawa pada ha habis. Jangan ha. Ha. 3. 4 tak nak. Syati'aha. 2 harakat je. Syati'aha. Ha. Ha 1. Ha 2. Ha 1 harakat. Ha 2 harakat. Syati'aha. Qanitati. Fayatama. Fayatama. Abidati. Mawaliya. B dibaca dengan suara panjang. Terus ya? Jiji. Mana boleh sambung? Gigi sambung ke jim tu? Jim pertama dengan G kedua sambung tak? Oh, Ji. Sama je. Mana pendek, mana panjang? Ji pertama pendek. Ji kedua panjang. Baca tengok. Ji. Ni. Li. Fi. Boleh. Fa'ala. Fi'ala. Fi'ala. La panjang. Fi'ala. Qatala. Tak nak. Qatala. Kita sepatutnya Qatala. Tak nak. Tak cukup harakat. Qatala. Ta tu ta. Nah, tak cukup harakat tu. Dia ta. Bukan ta. Tala. Kita nak tala. Qatala. Qitala. Wa'ada. Da. Berlari tu tak nak. Da. Tapi da. Wa'ada. Mi'ada. Yasara. Mesti tepat bacaan panjang pendeknya. Basira. Basiri. Qadira. Qadiri. Sami'a. Sami'i. Hakima. Hakimi. Bashira. Naziri. Kabiri. Saghira. Dah. 3 orang je ke? Nanti bila aja udah. Ha? Ganti aja udah. Belum. Dia apa? Ikut apa? Ikra apa tadi? 1 je. Ya, ikut 1 kau dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah, saya tak tukar lagi. Ikra 1 kan? So, do. Huruf sod ke? So, do. Okey.
So, do. So, do. Ha, do, ro. So, do. Jangan laju. So, Boleh dah. so, do. Do. Kho, kho, Ulang. kho, Hai, mana huruf sin? kho, Lagi. Sin lagi. Huruf sin ke shin tu? sin, Ha? sin, sin, sin. Boleh sin lah. Jangan pakai tu lah. Azam. Dia memang sin, huruf sin. Tak. Dia ni korang ambil ganda. Sama. Oh. Tak apalah. Baca je lah. Beritahu je lah. Saya ingatkan salah huruf. Betul kan? Di situ huruf sin je? Saya sin. Okey. Saya huruf sin. Okey, tak apa. Boleh je. Habis aku baca salah. Tapi kalau bersambung kan dia. Baca. Do, ro, ba. So, ha, sa. Sambung tu nak sambung. So, ha, sa. So, da, za. Tak nak z. Nak dapat feel. Jangan tekan dia. Z. Tak nak. Za. So, da, za. Masih lagi tekan. Jangan tekan. So, da, za. Da, sha. Dash. Huruf dah ada shin dah. Tak nak. Da, sha, do. Lagi sekali. Da, sha, do. Sa, ha, da. Ro, so, da. Do, ta, da. Tha, kho, za. Ulang. Tha, kho, za. Bo, ja, za. Sa, sha. Lagi. Sa, Jangan banyak sangat softwarenya. Dia terus lepas kita selesaikan sifat dia terus harakat. Sa. Jangan lama sangat pada sifat dia. Nak. Dia terus sa. Sa, sha. Lagi sekali. Sa, sha. Laju sangat tu. Sa, sha. Masih laju. Sa, Bukan perlahan suara. Sa. sa. Sha. Sha. Nampak? Pertukaran satu huruf ke satu huruf tu biar lambat sikit, tak apa. Jangan sha. Macam tu cepat sangat. Sha. Sha. Pelan-pelan. Kita bukan nak cepat habis, kita nak cepat pandai. Beza orang baca Iqra' cepat habis dengan orang baca Iqra' cepat pandai. Dia ada dua type orang baca Iqra' ni. Ramai orang baca Iqra', dia baca nak cepat habis. Tapi tak ramai orang baca Iqra' nak cepat pandai. Ramai orang baca Iqra', dia nak cepat habis. Kalau boleh seminggu Iqra' 1, minggu depan Iqra' 2. Nak cepat habis. 5 minggu habis. Jadi bila cepat habis, dia tak pandai. Dia takkan pandai huruf tu. Sebab Iqra' dia bukan isu siapa cepat habis, tapi siapa yang cepat pandai. Jadi nak cepat pandai bukan kita baca cepat-cepat. Kita baca satu hari 4 muka, 5 muka, 10 muka. Bukan. Kita nak bagi cepat pandai bukan dengan cara kita mengejar berapa lama kita boleh habiskan. Tak. Matlamat kita berapa lama kita boleh sebut huruf tu dengan betul. Itu yang sepatutnya. Jadi jangan cepat-cepat nak baca. Kita baca paling santai je. Sebab kita nak fokus sebutan huruf tu. Bukan matlamat kita nak cepat habis. Kita fokus kita pada penyebutan huruf tu. Bagi dapat dulu. Ulang balik sekali. Sa, sha. Lagi. Sa, sha. Sha. Lagi tak betul. Sa, Tak nak. sa, sha. Laju. Dah laju pula.
sa sha Perlahan lagi. sa sha so ro do ba ta sa ja ha kha da za ra za sa sha so do to do za to sha ha ja to ta so do the to sa Ha? the to sa za da to da do so sa ro to sha do sa sha kho to Sekali. sha kho to Huruf shin ya? shin Huruf shin. shin Yang dekat saya huruf sin. saya shin sha kho to Betul lah, saya pun shin juga. Ingatkan di bawah, bukan di bawah. Okey. Ya, saya pun keliru dah ni. Okey. Lepas tu to kan? Okey, betul lah tu. ha za ba so to Ha? ba so do Lagi. ba so do lo ro to Sekali. the ro to Za ke bo? the ro to ja za to To? do ja za do Jangan cepat-cepat. Ja. Cepat. Pelan-pelan. Ja. Jangan cepat-cepat. Kita bukan nak cepat habis. Ingat tu. Kita nak cepat pandai. Cepat pandai. Dia kena relax. Ja. Kita fokus pada huruf tu. Bagi supaya kita pandai menyebut huruf tu. Ja. Ja. Tak tak? Ja. Relax je. Ja. Za. Bo. Kita kena relax. Jangan cepat-cepat. Relax. Ja. ja za do sa sha sa kho to Huruf kho tak betul. sa kho sa Tak nak. kho Tak nak bunyi dia. sa kho to Lagi. sa kho Lajunya. sa kho to a ba ta sa ja ha kho da ra za sa sha so do to Last. to do Ulang. to do Tak nampak beza pun. to do do a to ba to do ha da sa do to To. sa do Mat dekat do sikit. Saya tak tahu ada huruf tu betul ke tak betul. Dekat sikit mat tu. sa do do Tak betul tu. sa sin sa do to Huruf to. zo sa Salah tu. sa do zo da so zo to ha za sha a lo sa ro so za kho kho za kho Tak nak.
Tak nak. Salah tu. za kha ta tha ra da za kha za Masih lagi berdengkur. za kha kha Nampak? Berdengkur buat bunyi dia. za kha za Masih lagi berdengkur. za kha za Okey, dengar. Dengar dua bunyi kha ni. kha Satu bunyi dia kha. Kha salah. za kha Yang sepatutnya bunyi dia ha. kha Ha. Bukan ha. Tu tak nak bunyi tu. Jangan bunyi tak boleh. Ha. Dengar. Ha. kha Ha. kha Ulang. za kha za za Ha, ni. za kha za Dia memang kau Ustaz. za Dia kau Ustaz. Dia kau. Dekat saya? Buat. Okey. ta da za sa da sa Short. sa da sha Jangan muncung. sa da sha ja ta da sha ta za a ba ta sa ja ha kha da za ra za sa sha sa da ta za Okeylah, boleh. sudah Iqra berapa? Tak tahu tak? Kau satu? 3. Ya, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tati, dadi, nani, mami. Lajunya. Laju Ustaz. Tati, dadi, nani, mami, ba, bi, tati, ti, nabata, nabata. Kenapa putus? Oh ya, ya. Huruf tu terputus ke menyambung? Bercampur. Ha. Jadi sambunglah bacaannya, kenapa putus-putus? Nabata, nabata. Nah panjang. Pendek semua. Ha, kenapa Dengar ni. Nabata. Semua tu 3 dua harakat. Mana boleh? Okay. Nabata, Panjang juga tu. nabata, Nabata. nabati, najasa, najasi, baladi, hasana, hasani, amila, syahida, fahima, lazima, ji. Pelan-pelan. Setiap huruf tu bagi ada hak dulu. Kemudian pertukaran huruf tu biar lambat-lambat. Jangan cepat-cepat. B, T, G, H. Itu nak cepat. Saya tak nak cepat. Saya nak huruf tu dapat betul-betul dulu sebutan dia. B, T, G, H. Sebut satu-satu. Jangan kita terkejar-kejar. B, T, G, H, da, di, fi, i, ma, mi, fa'ala,
fa'ili, hasada, hasidi, kataba, katibi, jalasa, jalisi, khataba, khatibi, Ti. khatibi, Guncung. khatibi, qara'a, Qara. qara'a, Bukan Qara. Itu nak tak nak qara'a, qari'i, bayana, bayini, malaka, maliki, alama, alimi, Terus sekali. alama, Ain tu. alama, Nada salah. Sampai bila-bila dia akan panjang. Kita dulu yang mendidik nada dekat dia dulu. Mengajar nada dia macam tu. Lagi anak-anak yang umur 4-5 tahun. kan contoh yang salah. Itu kan dulu kita tahunya macam itu, jadi kita belum belajar. Sekarang kita dah tahu, kita rubahlah. Kita mah bukannya kita pengajaran sesat. Okey, boleh. Ni dari awal dia dah ngaji dengan Ustaz. Jadi makanya sedap tadi dia ajar. Ketuk sekali Ustaz. Siapa yang ada ketuk? Ketuk sekali maksudnya ni. Ba, ta, sa. Ya. Bagus. Ingat tu. Ketuk dah. Setiap pelajar yang baru masuk Iqra 1, ingat tempo dengan nada itu penting untuk untuk permulaan dia dengar bunyi tu macam mana. Betul. Jangan diajar lagi bunyi nada yang tak betul. Jangan baca ba, tak nak. Jadi panjang. Dia Nanti dekat Iqra 3 Ba. pun dah tahu. Sa, da. Dia cakap. Padahal sa dengan dal tu dah pendek kan. Jadi sebab ramai yang banyak. Iqra 1 ni ramai ustaz-ustaz yang ajar dengan ba ataupun dia ajar ni ba. Apa ada juga ba dia baca laju. Tak, jangan. Iqra 1 bukan untuk diajar dengan kita melancarkan bacaan. Iqra 1 bukan lancar. Jadi jangan suruh dia lancar. Dia baca tegak-gagak ke apa tak apa. Sebab fokusnya bukan untuk lancar, fokusnya dia sebutan huruf tu bagi betul. tapi kalau Dia kenal huruf tu, bukan dia lancarkan huruf tu. kalau macam ni Ustaz, contohlah kan. Ja, a, ha. Ja, a, ha. Tak nak. Jangan bagi lancar. Kita bukan Tapi yang untuk nak pertama melancarkan bacaan. Ya berarti Iqra 1 tu memang khusus 1. Satu-satu. Lambat pun tak apa. Dia baca seketut-seketut pun dah baik. Ba. Ba. Betul. Itu dah betul dah. Okey. Jangan suruh dia lancar. Ba. Tak nak. Iqra 1 bukan untuk lancar. Iqra 1 bukan untuk melancarkan bacaan. Sebab ramai yang Iqra 1 dia nak bagi lancar. Bukan. Iqra 1 nak bagi kenal huruf. Kenal huruf tu dulu. Supaya kita tak nak membebankan budak-budak. Dah lah kita nak suruh dia kenal huruf, nak suruh dia lancar lagi. Lepas Kenal tu huruf dulu. ada yang pertama kenal tu kita dah tekan dia kan Ustaz. Ba. Jadi dia pun pening kan. Mula-mula mengaji dah langsung bertaranum dia cakap agaknya. Dah ada lagu langsung. Iqra 1 tempo dan nada benar. Memori yang betul. Itulah memperkenalkan. Okey. Dah sampai ke? Belum masak makan ya? Ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la
تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل